buntal. Gelama. Bolehlah hasil pertama. Lukang. Oh no. Hai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share Idamo and World. Hello gang, selamat hari Minggu. Selamat bercuti. Okey, hari ni kita plan actually kita tak ada kerja apa-apa. So dah boring sangat duduk kat rumah. Jom let's go. Ikut kita orang pergi mancing, okey? Tapi pot dia, cik dah tahu kat mana? Tak. Laguna Park. Okey, Laguna Park. Kita tengok dia menghala ke Pulau Indah. Okey guys, stay tune. Yes. Okey geng, kita singgah sekejap. Kita nak cari umpan. Kita cari umpan dulu geng dekat di sini. Ini Laguna Park. Apa nak beli pumpun? Pumpun apa? Pumpun dua lah, dua tu. Satu 10 kan? Ambil dua lah. Boleh QR kan? 20. Tak ada lah. Tak ada dah. Allah. Sekejap saya try tengok cash ada ke tak. Kita terpaksa beli tempat lain sebab dekat situ tak ada QR lah. Kita try kat sini pula Kita orang tak bawa cash hari ni. Jenis gini. Ada jual pumpun? Sama je? Sama je. Boleh QR tak? Tak ada QR juga. Sini pun tak ada QR. Tak ada Okey. Nampak ini pumpun guys. Sekejap. Cabut je bukan. Nasib baik boleh QR. Kalau nak beli pumpun memang ada sini je lah. Sini orang-orang asli sini. In 300 meters, exit to Jill. Okay guys, kita sudah sampai. Cari pot. Okay guys, kami dah sampai. Okay. Air, alhamdulillah air baru start naik.
Oh, memang syok. Oh, kalau kumpau lagi tak tahulah. Ini view Laguna Park. Cantik kan? So apa lagi? Kita prepare lah. Yes. Okay guys, saya nak buat balingan pertama. Okay, kita tengok apa yang kena. Buntal. Gelama. Inilah hasil pertama. Lukang. Besar ni baru. Macam mana ni geng? Aduh. Air dah cantik dah. Tapi kat sini kan dia orang cakap mancing malam. Tak tahulah. Dia orang cakap malam je yang apa selalu naik. Sini masalah dia malam banyak gas tu. Tak lalu dah. Nampaknya banyak gelama je guys. So macam mana? Gelama lagi. Boleh lah kita ada.
Ikan apa ni guys? Ikan apa ni? Ikan keempat. Tapi okey lah, lama. Kita buat masin. Pun sama, lama lagi guys. Nak kena beralih ni. Apa-apa hal baling dulu. Yeza. Sini lah. Saya tak ada bawa penyangkut tu. Ni yang susah nak selit ni. Ada tak apalah. Aku boleh buat. Tadi ada ikan. Dah guys, kita kena berpindah. Hidup ni berpindah randah. Air laut dah halau kita. Pasalah kita berpindah. Aduh. Wow, besarnya. Muntal. Muntal geng. Muntal. Aduh. Muntal lagi geng. Jano.
inilah. Ini orang cakap 3 musuh negara. 1 Chingay, 2 tak amanah. Ni 3 sampah ni. Mana boleh ada sini? Aduh. Dekat sini ada tong sampah. Kita buang dalam tong sampah. Aduh. Sambil menunggu guys, kita buat apa? Lagi makan dulu. Mega ayam. Mesti korang tanya kenapa tak mega kari. Perut saya tak tahan, pedas. Mega ayam okey. Rasa dalam sejam 2 lagi. Tak ada juga kerapu dengan siakap naik. Balik lah. Allah, time makan dah dia jatuh. Ada tak suspek langsung orang tengah makan. Aduh. Apalah. Makan dulu lah guys. Apa? Makan Maggi sambil menikmati pandangan. Mesti korang tanya kan mana Cheddar. Cheddar ada dalam kereta. Badan dia kan baru lepas demam. Baru itu hari kita orang pergi Kuantan kan. Masa tu dia demam. So saya tak nak lah dia apa, duduk kat luar ni kan, takut cuaca semua. So biar dia rehat je lah. Siapa tak sayang bini oi.
Entah dia tengah live tu. Guys, cakap-cakap juga, subscribe lah YouTube tu. Barulah ada semangat sikit nak buat konten. Habis konten kita orang bersaja macam ni lah. Macam ni. Kalau kumpau-kumpau, tak ada je nak ni. Ada rezeki Allah bagi. Tak ada rezeki, beli je lah ikan kat pasar. Kan? Tapi ni petang ada berangin sikit. Rasa KL ni hujan ni. Kelang je tak hujan ni. Air dah penuh dah guys. Tak ada ikan gimana tu, ikan besar. Saya tak boleh lama sangat. Malam ni kita orang ada ride apa? Perkena angin sejuk. Bukan semungkus guys, 2 bungkus. Lapar betul. Nak kata tak makan, dah makan tadi. Agak-agak tu asyik bunyi je. Nak cakap kumpau lah tu. Ada je kan, walaupun kecil. Ingat guys, saya pun newbie juga, tapi saya just bagi tahu apa yang saya tahu. Ini kalau korang mancing laut, mancing sungai tak apa, mancing laut balik kalau ada kolah, rendam dalam kolah. Okey, ni enjin-enjin semua ni. Sebab takut berkarat jahanam. Tapi kalau tak ada kolah dalam bilik air tu, kau tembak je. Esok kau tembak lagi, lusa kau tembak lagi. Kau agak-agak 2-3 hari dah tembak, dah puas hati, barulah keringkan dia. Okey, tahan lama sikit lah enjin tu. Wah, banyaknya. Betul kan? Ikan apa? Ikan gelama, mat iloi-iloi. Tak tunjuk dia orang ke? Tunjuk. Dia orang ada kerja ke? Wow, ikan. Tapi kau tak letak air pun. Tak payahlah, dia mati balik goreng je lah. Petang-petang mancing sambil menikmati ni. Sebaik ada jual aiskrim. Tapi tempat ni saya selesa. Tapi diorang suka buang sampah lah. Diorang bila mancing tadi dah naik sampah. Kenapa korang suka buang sampah? Dia macam ni yang satu je lah kunjung sini. Kedua pula sampah ni daripada laut. Laut apa ni kalau orang makan-makan ni? Kan sampah Malaysia.
Inilah laut Cina Selatan. Tak ada makna ni kalau ada tisu-tisu je ada. Jagalah. Banyak sampah. Cik dah tak ada lighter. Kalau ada lighter aku dah bakar semua ni. Tu dia orang dah bakar ni. Nampak? Kau pembakaran terbuka pula. Salah lagi kau. Rambut B dah hilang dah satu. Satu ladung dia semua sangkut situ. Kenapa? Tengok tempat B duduk tadi. Mana tempat B duduk tadi? Kan ada ni tempat B duduk sini. Apa? Hilang dah. Ada batu. Tu ada batu. Apa? B yang tak cerdik pergi baling itu. Lupa. Sangkut lah. Yang dia duduk dekat batu apa? Lah dia naik air. Kau tahu tak? Sini ada siput sedut. Bermakna kat situ banyak siput sedut. Atau dekat belakang tu. Tu. Kalau dia nak cari siput sedut boleh cari. Sebenarnya guys, siput sedut tu boleh beli kat pasar je. Tetapi bila kita pergi ramai-ramai, seronok aktiviti. Tu je. Kalau ikutkan tak berbaloi pun nak turun cari. Tapi itulah. Bila family ramai-ramai kan turun, seronok lah. Tu lah Cedar. Tak agak skrim ni. Hari ni apa semalam ni? Hari Sabtu ni lah. Weng kat sini. Nanti sana. Tu perempuan ke? Mana? Tu lelaki, tu perempuan. Tu bini dia, tu lelaki dia. Ini pun guys. Tu kelong ke yang? Mana? Tu kan kelong, tu bukan jeti. Macam jeti lah. Tempat mancing. Apa lah guys? Itu ada kayak. Tapi saya tak pasti dia, tak tahu lah tahan jaring ke menjala. Rasa jaring kot. Tu ada kemah. Tu ada lagi kemah. Ni tak ada kemah. Cakap lagi sekali. Suami saya tak nak buka kemah. Pasal apa? Dia pemalas. Kita bukan nak tidur sini yang. Kita sejam 2 je lagi balik lah. Orang tu pun sejam 2 bukan dia tidur sini. Tidur tu yang. Kalau pasang macam tu, tidur Tak, tu. itu auto time macam kita lah. Alhamdulillah. Kejap lagi kita dah nak balik lah yang. Itu tidur tu. Tak. Papa ni tak reti beza lah kemah tidur dengan kemah orang sekejap-sekejap ni. Kena menjala yang. Tak. Jala-jada naik kenu macam tu. Kenu. Terbalik lah dia punya tu pun boleh terbalik. Tapi itulah memang tu nipis je kita tengok. Memanglah mana boleh nak tabur macam tu. Ni kalau laut bergelora ni habis ni. Tu dia nak mancing juga. Ke healing. A few moments later.
Nampaknya sini pun tak ada main lah. Kita pindah pergi ke sana balik lah. Tak main lah ada ni sini. Sini pun tak ada. So kita beralih ke sana. Itu dia. Taiko Pulau dah sampai. Taiko Pulau sudah sampai. Be strong. Oh, be strong. Sudah. Balik kerja pun? Malam. Kerja malam. Oh. Makin apa sebelah petang ni guys, makin ramai sini. Bila? Sambung. Sekarang dia dah bila 100%. Kenapa? Dia ada susu. Bulan 2 bulan 6 kilo. Kau baik-baik. Opes anak nanti. Itu doktor cakap masih okey lagi lah. Ni Risau pasar juga. malam pula indah guys. Perlu Aku on risau. video pun. Yelah, Jangan risau tahu. juga. Budak memang nampak cute. Tapi baby lagi tak apa ya. Sayang, jangan ngadi budak baby baru lahir pun ada kena kecil manis yang main. Ya. Google sikit tengok, belajar sikit. Kau tak makan makan sekali. Jangan okey. Woi, smart yang betul kau. Ni berapa sisi ni? 50. Naik 50 sabar. Gila je. Suruh aku dulu kan kalau sebelum TRT tu kan, dia nak pantai diskon lah. Berapa? 650. Kan dah tak pernah datang. Tapi yang baru ni lama. 650 juga. Cuba dia jumpa Bentley Oh, dan lagi ni. baru. Mahir Ni apa dia nama? Morino. Morini. Morini. So nak ibu Dekat lah. pasar malam hari Ha? Sabtu. Ha? Pasar malam. Dia macam pasar kecil je. Ni pasar Sungai Pinang kan? Sungai Gembor. Sungai Gembor kan? Hmm. Dekat pasar malam tu lah yang tepi ni, tepi jalan tu. Bukan? Oh kan, itu hari Ahad. Itu besar. Ayam. Tadi kan ada pakcik datang sini jalan-jalan borak. Dia kata tak baik, ini ada orang mati baru Jatuh. jatuh. Jatuh kepala terantuk atau dia anak mereka. Tapi betul lah dia bagi tahu tu. Macam apa yang turun tadi situ kan. Tu. Tak Orang pakai kampung safety sini. jacket. So, benda tu tak elok lah. Kata kalau maritim ada ni, polis ni kena tahan. Oh, sedap ni. Dapat 20 Nampaklah ni ekor. Dapat 20 ekor. 20 ekor. Walaupun kita baru pergi masa Saya selalu pergi pukul Makan kan? pukul 3 lebih sampai pukul 7. 4 jam. Dapat satu besen yang besar macam ni. mampus. Lagi hebat. Diorang saya balik. Saya juga. Ha? Lepas mancing saya balik. Dah dapat ikan. Oh, tu lah. Itu tempat akan kumpau tau. Apa? Seorang je. Tempat takkan kumpau. Tempat akan kumpau je tu. Kita orang suruh Hedi tukar mata kecil. Tapi Dia kesian. sana. Bukan. Ha? Dia sibuk buatkan anak dia dengan bini dia. Itulah ceritanya. Penat lah dia. Dia mata saiz 10, mata kecil saiz 10. Tapi ada ikan besar. Ikan apa? Toman ada. Ada orang jala ke? Toman. Ada berjala? Ada orang dia. Ya, ada toman dia cakap ya. Mestilah ada jala Memang sebab lah. ikan tu dekat-dekat je dengan kita. Toman main tengah tu. Pakai ikan geli. Umpan ikan tu. Dia boleh potong kan? Pakai pelampung. Oh, jadi dipotong pelampung Boleh atas. apa-apa pun aku kena tunjuk ke korang. Ini hasil dia. Ha? Tak adalah banyak. Bolehlah 2-3 ekor. Baik ikan kering. Okay guys. Sampai kat sini sajalah. Janganlah gitu yang.
Janji tak gumpau, janji tak gumpau. Setakat dapat ikan 4-5 ekor tu, itu pun ikan buntal. Ikan gelama lah. Ikan buntal 1, ikan gelama 4. Okey lah tu kan. Okay guys, hari pun dah petang, kita pun dah penat. Apa lagi? Balik. Baiklah siap bawa makanan. Okay guys, bye. Yeza.